Hari ini saya berada di Educative Kala Cepa untuk Kelantan Digital Edu Challenges. Jom kita lanjutkan. Dengan perjalanan program dan juga pertandingan. Kemudian kita akan mula bergerak pada 8.45 rasanya. Kepada korang semua kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan stop motion. Saya ada beberapa pertanyaan untuk ditanya. Apakah perasaan anda semua pada hari ini? Sangatlah gembira kan? Betul. Berapa lamakah masa yang diambil untuk menyiapkan video stop motion ini? 2 minggu. 2 minggu. Apps apa yang digunakan untuk mengedit video ini? Pakai apps stop motion, CapCut, ChatGPT dan Canva. Terima kasih dan tahniah sekali lagi atas kejayaan anda semua.